Jika saya memiliki sebuah rumah yang bernilai 600,000, kereta Ferrari bernilai 1 juta, saya memiliki isteri, ibu bapa, abang 2 orang, adik perempuan 1 orang. Saya tidak memiliki anak. Macam mana pembahagian harta pusaka? Baik, jika tuan meninggal dunia dan waris yang masih hidup adalah isteri, bapa, ibu, 2 abang, 2 adik perempuan, tiada anak. Jumlah harta rumah 600,000, Ferrari 1 juta, jumlah keseluruhan 1,600,000. Andaian tiada hutang, wasiat dan kos pengurusan dah selesai. Langkah yang pertama adalah bahagian isteri. Isteri mendapat 1/4 kerana si mati tidak mempunyai anak. 1,600,000 kali 1/4, 400,000. Langkah kedua, bahagian ibu. Ibu mendapat 1/6 kerana si mati mempunyai berapa orang saudara, 2 abang dan 1 adik perempuan. 1,600,000 kali 1/6, 266,000. Langkah ketiga, bahagian bapa. Bapa menjadi asabah, iaitu mengambil baki selepas diberikan bahagian isteri dan ibu. Baki 1,600,000 tolak 400 tolak 260,000, baki 933. Maka bapa mendapat keseluruhan wang ini. Adakah abang dan adik mendapat bahagian? Tidak. Kehadiran bapa menyebabkan 2 abang mahjub terhalang, 1 adik perempuan mahjub terhalang. Mereka tidak mewarisi apa-apa. Ini pembahagiannya. Isteri 1/4, 400,000, ibu 1/6, 266,000, bapa dapat keseluruhan harta yang ditinggalkan, dipanggil asabah. Wallahu a'lam.